Pusing. At first aku tengok tenaga Fraser ni, aku ingatkan dia just distributor untuk barang-barang macam RCB ke apa kan. Rupanya surprisingly dia adalah local brand yang buat CNC produk macam ni. Bukan 1-2 produk lah yang dikeluarkan, sebenarnya dah banyak produk untuk motor KTM. Aku tengok banyak motor KTM. Yang ni aku dapat hadiah giveaway. Hari tu dia buat giveaway, so alhamdulillah aku menang giveaway. So aku dapat kerambit, dia punya bolt masuk kat sini. So aku tak nak cakap banyak, aku rasa better korang tengok timelapse je kot. Aku pasang benda dekat motor sekarang. Jom. Untuk Z255 ni, aku rasa dia PNP je. Dia ada bagi banyak option lah, berbagai jenis size skru, daripada yang nipis macam ni, yang tebal macam ni. Untuk pasang dia senang je, kau just ambil je bar end ni, lepas tu korang masuk skru siap, kau masuk je macam terus direct. So dia kacau kan tempat. So aku buka yang lama dulu. Ni yang lama punya, so ini yang baru. Beza yang lama Shopee punya dengan daripada tenaga Fraser punya. Korang akan nampak dia punya perbezaan, dia punya build quality lah. Ni memang murahnya aku beli Shopee. Ni untuk gentleman aku sebenarnya aku ambil. Pusing. Memang nice lah. Daripada atas ni aku nampak dia punya kerangka tu betul-betul macam kerambit lah, macam tu on C tu. Hoi, memang handsome lah. Solid. That's nice. Lever guard dah settle, windshield aku pasang pun dah settle. Memang nampak cantik lah. Ada tulis Torchill Works windshield. Memang clean je, premium nampak. Handsome. Aku suka dengan dia punya bentuk dia, reka bentuk ni memang nampak mahal lah, memang nampak mahal. Aku suka. Aku tak tipu dia, memang nampak handsome. Aku memang suka lah, walaupun dia buatkan jenis carbon, tapi colour hitam ni pun aku rasa dah memadai lah. Punya finishing kau tengok, memang nampak cantik, nampak premium, nampak minimalist lah. Dengan tenaga Fraser sikit je dia bagi finishing logo dia. Oh ya, tak lupa juga aku punya ni, dia punya bentuk memang nampak lah aerodynamic. Atasnya aku suka juga sebenarnya, dia melengkuk cantik tak macam aku punya yang lama ni. Yang lama ni still cantik juga sebenarnya daripada Zero Gravity ni. Cuma atas ni dia straight je, straight cut. Memang aku beli pun, memang asal pun aku nak pakai yang straight cut macam ni. Tenaga Fraser punya stiker juga atas aku punya YouTube. Untuk stiker U Senpai aku rasa aku tak nak lekat lagi lah. Aku nak biar dia clean, nampak kosong macam ni. Tapi aku ada pasang ni. Ni untuk malam dia mungkin katanya ada colour fluorescent. Aku tak sure lah benda ni legit ke tak. Tapi kalau korang nak tengok video contoh waktu malam, korang komen kat bawah. So ni dia guys, X255 aku yang dah siap pasang kerambit daripada tenaga Fraser. Memang bagi aku solid, akan buatkan motor korang lebih menonjol, lebih handsome lah.